Ada satu hadis ni sangat penting. Ramai pun tahu, tapi diabaikan kerana mereka fikir hadis ini lebih untuk orang tua. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kau baru mula berkejaya, awal-awal kau patut sedar kepentingan hadis ini. Lagilah bagi sesiapa yang sedang syok untuk cari banyak duit. Sebab inilah satu-satunya bentuk passive income yang paling diperlukan semasa kau dah tak mampu lagi atau dah tak berdaya langsung untuk buat apa-apa pun di atas muka bumi ini. Sebab pada masa itu kau berada 7 kaki di bawah. Rasulullah SAW bersabda, artinya apabila matinya anak Adam, maka amalnya terputus kecuali daripada 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi dan Abu Daud. Jadi fikirkan, 1. Adakah kita dah kumpul banyak wang dan aset dengan niat sedekah jariah yang berpanjangan agar dapat dimanfaatkan oleh umat Islam selepas kita tiada lagi, khususnya secara wakaf? Jika belum, betulkan niat dan hasrat dan rancang ke arah itu daripada sekarang. 2. Berapa banyak ilmu yang sudah kita ajar dan sebarkan dengan fokus ia dapat dimanfaatkan atau diamalkan sekian ramai manusia selepas kita tiada lagi. Contoh, kalau kita buat dakwah, kita beri ilmu tentang Allah dan Islam, menyebabkan seseorang itu bersyahadah, lalu si mu'alaf itu berkahwin dan beranak berketurunan. Moga segala amal baik mereka menjadi passive income yang lumayan buat kita semasa kita di kuburan, di saat kita sangat memerlukan. Yang ketiga, tentang anak soleh yang mendoakan. Saya nak tanya, bilakah paling awal patut kita rancang untuk mendapatkan anak soleh? Bila nak kahwin? Salah. Sepatutnya bermula seawal kita mencari pasangan hidup. Maka carilah yang soleh. Okey? Sebab itu ambillah pengajaran hadis ini semasa kita masih muda, sihat dan kuat. Bukan dah tua. Okey, boleh jugalah. Sudilah like, follow, komen, share dan repost. Terima kasih.